Okey, selamat pagi. Hari ni kita mari tengok pokok induk Basrah di 145 tak silap saya. Ni antara pokok induk, pokok tua lah dekat Jeli. Ni Basrah. Saya dah ambil galah ni, nak tengok mata tunas sebab esok kita dah start kemarau ni dekat sini. Esok nak masuk ke site lah, nak sambung-sambung kerja yang tertala baru ni. Okey, ni kebun Cik Nuh . Belakang dia punya hotel, Nuh Hotel. Dia banyak MK lah. MK ada Raja Kunyit, tapi tak lekat buah yang dia. Di 88 dengan udang merah Penang. Ni saya cuba ambil mata ni lah. Esok pagi saya kena datang balik . Kalau ambil hari ni kebanyakan mata akan kering lah. Tu yang tak tahan. Basrah ni antara diri yang pilihan orang lama. Lepas tu dia ada montong tak silap saya ni. Ni tu. Okay, kita zoom in. Pokok ni pun nampak macam sakit. Sebab dia lepas lembu ni kat bawah ni. Lembu kambing. Cantik lah MK. Saya tak ingat lah mana pokok udang merah. Yang ni di 88 rasa. Rasa atas sana. Kena pergi check balik. Okey lah. Alright. Okey. Kita ambil mata tunas Basrah. Ni dah dapat. Mata tunas ni dah okey. Esok lah saya ambil. Ni ada hang paling rendah, tuan-tuan. Hang paling rendah. Okey, alright. Okey, ni pokok apa? Basrah juga kali. Tengok ke daun ni. Nanti kita cuba tanya cikgu. Tapi dia kahwin ni. Okey, alright. Okey, ni pokok ujung ni. Rasa macam udang merah.